Keluarga Rothschild dikenali sebagai sebuah keluarga yang sangat kaya dan antara yang terkaya di dunia. Keluarga ini kerap kali dituduh terlibat dengan pelbagai konspirasi termasuk menjadi ketua organisasi rahsia seperti Illuminati, mengawal media dunia dan sistem keuangan dunia. Nama Rothschild sinonim dengan kemewahan dan kekayaan. Namun, siapakah pemula keluarga Rothschild ini? Keluarga Rothschild bermula dengan seorang lelaki dari Jerman berbangsa Yahudi Ashkenazi, iaitu Mayer Amschel Rothschild, lahir pada 23 Februari 1743. Beliau merupakan pengasas sistem perbankan dan keuangan di Eropah pada akhir abad ke-18. Mayer bermula dengan kerjaya sebagai pedagang shilling dan mendapat gelaran Court Jew, iaitu banker Yahudi pada 1769 yang menguruskan keuangan atau meminjamkan wang kepada golongan diraja dan bangsawan. Mayer dikurniakan 5 orang anak lelaki. 5 anak ini meneruskan kekayaan keluarga di seluruh Eropah dengan jolokan Five Arrows dalam dunia perbankan. Anak sulung Amschel Mayer mengambil alih Bank Frankfurt manakala Salomon berpindah ke Vienna, Austria. Nathan mengubah cawangan di London menjadi salah satu institusi perbankan paling berpengaruh di Eropah. Carl membuka cawangan di Naples, Itali dan anak kelima James menubuhkan gergasi keuangan di Paris, Perancis. Sejak dari itu, keluarga Rothschild terus membina kekayaan dengan menyediakan perkhidmatan pinjaman wang di seluruh Eropah, menyalurkan dana ketika konflik besar termasuklah ketika Revolusi Perancis dan Perang Napoleon.